Tengku Datuk Seri Zafrul Abdullah Aziz kini secara rasmi menjadi Presiden Baharu Persatuan Badminton Malaysia BAM. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri itu dipilih secara sebelah suara pada pemilihan serentak dengan mesyuarat agung tahunan AGM kali ke-80 Badan Induk itu di Ibu Negara hari ini. Beliau yang tidak dicabar mana-mana pesaing untuk kerusi nombor 1 BAM itu akan memegang jawatan berkenaan bagi penggal 2025-2029. Amanah ini akan saya galas dengan penuh tanggungjawab, dedikasi serta keazaman untuk melihat sukan badminton negara terus cemerlang di persada dunia. Saya akan gunakan pengalaman luas saya di sektor swasta dan juga kerajaan untuk memastikan pengurusan BAM terus diperkasa dan BAM menjadi institusi sukan yang menjadi contoh bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat antarabangsa. Awal tahun lalu, Datuk Seri Tengku Zafrul hampir dilantik menjadi Presiden BAM bagi menggantikan Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria yang pada mulanya bercadang untuk meletak jawatan. Bagaimanapun, Menteri Belia dan Sukan Hanayuh meminta Tan Sri Mohamad Nurza mempertimbangkan semula keputusan itu dan kekal sehingga berakhir Sukan Olimpik Paris. Selain jawatan Presiden, tiada perubahan lain yang berlaku dalam tampuk kepimpinan BAM yang menyaksikan bekas pemangku Presiden Datuk V. Subramaniam dilantik semula sebagai Timbalan Presiden 1, manakala Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus kekal menyandang Timbalan Presiden 2. BAM turut mengekalkan tradisi melantik 15 Presiden Persatuan Badminton peringkat negeri sebagai naib Presiden Badan Induk itu. Beri saya 100 hari. Demikian tempoh yang diminta Tengku Zafrul sebelum beliau tampil dengan visi strategik dan pelan tindakan komprehensif bagi membangunkan sukan badminton negara. Beliau memerlukan tempoh masa tersebut untuk memahami dan meneliti cadangan serta isu membelenggu sukan tersebut kerana percaya pendekatan tersebut merupakan kunci membina perancangan yang realistik. Saya nak minta kalau boleh beri saya 100 hari. Saya akan gunakan tempoh 100 hari ini untuk bertemu dan juga mengadakan libat urus secara mendalam dengan semua pihak berkepentingan, daripada para pemain, tak kisahlah senior atau junior, barisan kejuru latihan, persatuan-persatuan, para penaja, sehinggalah kepada semualah yang ada stake dalam agenda badminton negara kita. Tengku Zafrul turut menyedari bebanan dan harapan tinggi diletakkan peminat sukan tanah air terhadap badminton. Dengan beliau bersedia mengambil cabaran tersebut termasuk cuba menjelmakan emas sulung Olimpik. Tengku Zafrul yang merupakan Presiden ke-13 BAM dengan beliau dilantik secara sebut suara bagi menggantikan Tan Sri Mohamad Nurza Zakaria yang kini memberi fokus sepenuhnya selaku Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM.